He feels safe, more safe like. Ah, okay. Get the grip first. Wow. Go, Zurian, go. Yep. I'm calling you up. Go to that side. أشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama Zurin sekali lagi di vlog Zuri Anayan. Dan ini merupakan vlog terakhir Zurin untuk winter activity hiking di Saudi Arabia. Dan insyaAllah minggu depan kita akan menyambut Ramadan dan segala outdoor activity kami dihentikan, dan lepas tu kami akan masuk musim panas dan tak sesuai untuk aktiviti-aktiviti outdoor. Mungkin ada, tapi mungkin dekat area Taif lah. Dan Zurin juga akan fokus dengan Ramadan dan kemudian insyaAllah untuk vlog musim haji, insyaAllah jika Zurin berkesempatan pada tahun ni. Jadi sekali lagi Zurin berada di kawasan Bukit Biskut di Wadi Disa. Okay, actually Zurin bergerak daripada Mekah pada hari Jumaat dan Zurin arrive di Al-Ula. Zurin singgah sebentar di Al-Ula dan kemudian meneruskan perjalanan Zurin ke Wadi Disa. Dan ianya juga salah satu aktiviti untuk Foundation Day. Jadi kami ada public holiday 3 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu. Jadi ya, untuk foundation ni Zurin akan join mereka untuk buat rock climbing. Jadi insyaAllah kami akan buat batu ni. Jadi sekali lagi Zurin kongsikan pemandangan yang subhanallah sangat-sangat cantik di Wadi Disa. Jadi jom kita tengok preparation yang mereka akan lakukan. Kita ada Nawaf, kita ada Taufik, kita ada Abu Jasir. Ini dia. Macam biasa Zurin bersama dengan grup Lost Mountain Adventure. Okay, sekarang mereka akan pasang. Kali ini dulu, seorang akan naik. Dan mereka bawa bendera. Should we not wear shoes? Or better we wear? No, because he's Badawi. Just wanted to say that word. This is a Bedouin's I way. don't know how to use shoes. He feels safe, more safe like. Ah, okay. That day we came here, Mr. Nawaf. No, we passed by. Ah, the one that you are. We just talk about it, then we come. Aha. Alhamdulillah, berjaya dah selamat sampai dah ke atas. So, lepas ni, yang ni dia sisi membawa makanan untuk Abu Jasir. Okey, lepas ni kita orang pula akan naik seorang-seorang ke atas. Alhamdulillah matahari ada, tapi cuaca masih lagi sejuk. Kadang-kadang bila datang angin tu lagi bertambah sejuk. Sekarang ni 13 degree. Subhanallah, marah-marah nice. Baik, dah kami ada sesi orientation, cara macam mana nak steadykan body dekat atas. Mostly diorang cakap Arabic, tapi untuk kita orang sekejap lagi diorang akan explain in English. Jadi kita orang akan start daripada sekarang. So Nawaf akan naik awal. Ya.
InsyaAllah kami akan habis awal juga ni. Hopefully. Macam biasa Zurin tidak keseorangan. Zurin bersama dengan partner Zurin, Aina. Assalamualaikum. Jadi macam biasa, inilah dia aktiviti kami sebelum kami menutup tirai hiking kami untuk menyambut Ramadan. Bersempena dengan National Day, bendera Saudi dikibarkan di atas bukit. Baiklah, dari sana ada. Lepas tu nanti Aina, Saddam dan Zurin, insyaAllah. Dia sangat panas. Jadi Zurin bawa kereta Zurin ke sini, tapi Zurin dah startkan dia. Tapi tak apa. Kita ada ramai kawan yang boleh membantu. Tidak mengapa. Dia ada unta melintas. Dah, camel. Subhanallah. Now it's got Zurin time and Aina to climb this mountain. Nawaf, can I? Bismillah. Nawaf? Okay. Are you ready, Zurin? InsyaAllah. How's your heart? Wait, Dam, because I need to wear this. So, Zurin is going to climb that mountain. The higher you climb, Yeah. the better the views, huh? Yes. Are you ready? Yeah, a bit nervous. Say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yalla, take care. Massalama. Bye bye. Bilingilisi. Goodbye. Feel. Steady ni, this one. You can? Okay. Ya Allah, Nawaf. And how is your heart? I am. Pumping? My heart is pounding. Good luck, good luck. Aina, stop. Kak Zurin. Yalla, you can do it. Yes. Yeah. Sit down first. There is one on the right foot. Ay. Ay. Mashallah. We're not good guide. Get the grip first. Wow. Go, Zurian, go. Yep. I'm pulling you up. Lagi ka? Now we go Take a breath. To the right. to the right, sir. Yes. Inshallah. 1 minute, Yani. Take a breath. Take a breath. No, I don't know where. Which left you want me to go? I cannot find. Mafi. Just don't start until I tell you, huh? But wait, I don't have. One, two, three. Don't say we. Shoo! I don't have something. You have everything. Lagi ka? Wait. Take your time. Hi wa rahmatullah wa Hi, barakatuh. brother.
Lagi kah? I don't have something. Go to that side. Be careful, be Yeah, careful. you manage it. Again. Bismillah. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Welcome, welcome. Syukran. Alhamdulillah, Zurin dah selamat sampai ke atas. Oh, biasalah view kat atas memang sangat-sangat cantik, subhanallah. Dan mereka masih lagi di bawah. Aina, Sadam, Ahmad and the rest. Macam yang Zurin cakap, batu dia jenis batu yang berbiskut. So bila kita tarik tu memang dia agak rapuh. So kena be careful. Jadi Zurin akan turun untuk ke bawah, abseiling, double rope insyaAllah. Ya, kita akan cuba. Take your time. Go! Bye bye, sis. Bye, bye brother. I will go, huh? Take care and see you again insyaAllah. Nawaf, thank you so much, Nawaf. Zuria, check my cup. Your Yeah, sunglasses Okay. case. Okay, and then your item I will put in your car, okay? Inside my car. Woo! Later connect the relay, huh? Let's cut the rope. Woohoo! Left cut, yeah. Which left? Which left? I always on the right side. How many left you have? Left. Ahmad, Adam. Left here. Okay. Woo! Walk so. To your left. If you can. Left. Go to the left. It's okay. Lean back. Oi. Bro. Nice. Bismillah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Zurin dah selesai pun. Zurin punya rock climbing, turun dan naik. Zurin turun single rope. I mean tak ada assist. So Alhamdulillah semuanya berakhir. Tinggal Aina dengan Sadam je dekat atas. Jadi Zurin nak bawa sahabat-sahabat Zurin. Kita tengok kawasan sekitar ni. Ni dia batu dia, subhanallah, sangat-sangat cantik. Dan dia memang subhanallah, hai. Amazing tau batu dia. Tapi batu dia macam memang batu biskut lah. Bila kita tarik kuat, memang kena cari step yang mana kita nak pegang yang strong, yang tak patah. Sebab tadi memang Zurin pegang, dia memang patah. Alhamdulillah. Masih ada lagi yang belum naik ke atas. So kita tunggu. Taufik dengan Nawah masih ke atas. So akan cuba menyusuri kawasan ni. Kita tengok. Ni ada pokok macam terbikai susu tau. Sekejap
Ni dia. Tapi Zurin tak sure. Tapi ni mungkin unta lah yang makan. Dia macam tebikan. Tapi dia kosong. Dia sangat kosong. Tak tahu pokok apa tah. Timun ke apa ke. Ni dia. Oh. Alhamdulillah. Cantiknya. Subhanallah. Sangat-sangat cantik. Dia bila dah sampai ni, kita kenalah kan buat jalan-jalan sikit, tengok. Rugi rasanya kalau kita tak berjalan kat sini. Explore. Alhamdulillah. Tengok batu ni, uniknya dia. Ya Allah, dia macam bertongkat pula. Oh, subhanallah. Hai. Cantik. Lepas tu amazing betul lah. Ya Allah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, seperti yang Zurin bagi tahu, ini adalah vlog terakhir Zurin sebelum menjelangnya Ramadan. Jadi insya-Allah Zurin akan kembali bervlog selepas hari raya, dan insya-Allah kita akan fokus kepada vlog untuk haji. Jadi insya-Allah doakan Zurin ada masa diberikan kesempatan untuk buat vlog di Masjidil Haram insya-Allah, sebabnya dengan keadaan kerja sekarang memang Zurin agak sibuk, tapi insya-Allah khair. Zurin akan cuba untuk kembali bervlog untuk haji. Jadi kepada subscriber yang mengikuti Zurin yang mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih kerana sentiasa support Zurin. Ada yang tanya kenapa Zurin lama tak bervlog apa semua. Alhamdulillah, terima kasih. Bertanya khabar Zurin. Alhamdulillah, so far Zurin okey. Cuma itulah agak busy dengan kerja, dan bila musim winter ni kebanyakannya kami banyak buat aktiviti-aktiviti luar, aktiviti-aktiviti outdoor. Jadi hari ni Zurin berada di Wadi Disah sekali lagi untuk buat rock climbing, dan alhamdulillah dan so sekarang ni Zurin akan move semula untuk pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi sekali lagi Zurin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang support Zurin, kepada semua subscriber Zurin. Terima kasih banyak-banyak. Jadi ini dia suasana Zurin di Wadi Disah. Sangat-sangat cantik. Ni dia Zurin panggil dia batu biskut. Alhamdulillah. Jadi sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.